Majlis Bandaraya Petaling Jaya bersama dengan rakan strategik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Veterina dan juga Perkhidmatan telah mengadakan lawatan ke premis Pet Cafe dan Mini Zoo bagi membangunkan garis panduan bagaimana untuk mereka melaksanakan atau perniagaan Pet Cafe. Juga hadir ialah jabatan-jabatan teknikal di bawah Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Dalam hal ini, Majlis Bandaraya Petaling Jaya mendapati bahawa perniagaan Pet Cafe semakin berkembang, walau bagaimanapun sehingga hari ini kita tiada lagi satu garis panduan yang khusus bagi mengambil tindakan ataupun bagi memastikan perniagaan ini berada di atas lunas undang-undang yang sebenar. Itu sebabnya hari ini dan sebelum ini juga kita bersama-sama ahli majlis telah merangka draft bagi garis panduan ini bagi memastikan perniagaan ini mengikut lunas undang-undang, satu. Yang kedua, tidak membahayakan dari segi peraturan Kementerian Kesihatan. Yang ketiga, mematuhi peraturan perkhidmatan. Dan yang akhirnya sekali ialah bagaimana perniagaan ini boleh mengembangkan ekonomi dan juga mendatangkan hasil kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Melalui lawatan ini, pasukan penilai berpeluang meneliti secara langsung aliran kerja harian premis termasuk pengurusan kebersihan, rutin pemeriksaan kesihatan haiwan, prosedur penyediaan makanan dan minuman, pengudaraan, penempatan haiwan, jarak pemisahan antara zon makanan dan zon haiwan, serta aspek pengendalian pengunjung. Pemerhatian ini penting untuk menepasi keperluan penguasaan yang lebih jelas, teratur dan konsisten merentas semua kategori premis yang melibatkan interaksi rapat manusia dan haiwan. Selain itu, aspek keselamatan pengunjung turut diberi penekanan termasuk kemungkinan risiko zoonotik, risiko alahan, interaksi fizikal yang tidak terkawal, serta keperluan menyediakan maklumat, papan tanda, SOP kecemasan dan polisi insurans liability. Dalam konteks keselamatan makanan, penilaian memberi tumpuan kepada pematuhan standard kebersihan dapur, pengasingan fizikal antara aktiviti penyediaan makanan dengan pergerakan haiwan, sistem pembersihan berkala serta penggunaan peralatan sanitasi yang sesuai. Hasil daripada lawatan ini, kita memerlukan ulasan daripada rakan strategi kita, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Veterina dan Perkhidmatan bagi kita mengutamatkan garis panduan supaya garis panduan ini tidak melanggar mana peraturan di kalangan rakan strategi kita, dan kita memerlukan ulasan. Kemudian kita akan bincangkan kembali dan final draft kita akan beri kepada mereka untuk ulasan terakhir sebelum mengutamatkan, dan akhirnya nanti kita akan guna pakai garis panduan ini bagi memastikan Pet Cafe di Petaling Jaya mempunyai garis panduan yang membolehkan bisnes ini berjalan dengan lancar.